Salah tu manusia. Silap dah kita tak apa. Taubat istighfar. Allah puji, Allah suka. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Taubat istighfar. Saya nak royak satu kisah. Di zaman Nabi, zaman Umar jadi khalifah. Ada penyanyi suara sedap, sahabat. Suara sedap. Duk menyanyi, buat lagu, cari makan upah orang pakat dengar, duit hadiah dia duk makan tu hari-hari. Tuai comel suara sedap. Tapi dengan lama dia duk menusuk lari ke rumah, takut dia ada juga. Lari. Lama siapa tua, umur 70. Orang umur 70 ni rupa pun berubah dah, suara tak lagi dah, tak laku dah. Mikir dia hari ni nak makan ambil mana ni. Dia duk nengung di Jannatul Baqi', kubur Baqi' di Madinah, duk nengung. Nak makan apa? Ya Allah, mung tak rasa terlupa kat hamba mung. Orang ni tabiat. Tapi Allah deraka pun dia ingat ke dia suka. Ya Allah, mung tak lupa. Hari ni dulu aku suara sedap, orang padu kat aku muda, orang dengar suara aku, orang bagi duit kat aku. Hari ni aku suara tak ada, hari ni tua dah. Ya Allah, mung tak lupa, mung duk mana ya Allah. Aku berhajat pada mung, tolong aku ya Allah. Rahmat Allah duk royak dah, selalu sebut nama ya Labbaik. Allah kata apa? Masa tu Saidina Umar bin Khattab jadi khalifah, duk tidur dalam Masjid Nabawi, duk iktikaf. Apabila duk iktikaf, suara gaib, ya Amirul Mukminin, ya Umar, gi tolong hamba aku ni, tunai hajat hamba aku di Baqi' ni, Jannatul Baqi'. Umar dengar suara tubik tak selipar, tubik tak pakai selipar, hungar gi sampai kubur. Kawan ni duk akik tangan, ya Rab, merah Rab, aku diraka kamu sungguh, aku cuma aku jahil. Dulu hari ni aku tak ada makan, orang tak padu kat aku. Ya Allah, tolong aku, bantu aku, lapar tak ada makan ni. Umar bangun daripada masjid ungar mari. Dia tengok, Umar ni orang takut. Setel takut ke Umar. Biar dia orang buat maksiat takut. Sudah, sipai bangun nak lari. Umar kata, berhenti. Betul. Berhenti, jangan pergi. Aku bukan mari, aku dihantar mari. Dia dengar gitu berhenti. Siapa hantar Umar? Rob hak mu duk panggil, hak mu duk minta tolong tu lah. Umar tahu dah, kata dia duk minta dengan Allah. Dia lengok naik ke langit. Allah, 70 tahun aku duk deraka ke mung. Hari ni sehari aku akik tangan sebut nama mung. Mu dengar kecepatku, mu panggil Umar, mu panggil Amirul Mukminin, mari tunai hajat aku ya Rabb. Oh Allah, ya Rahman, ya Rahim, mu kesiaplah sungguh, mu maaf sungguh. Hari ni aku deraka 70 tahun, mu panggil Umar mari bantu aku ya Allah, ya Allah. Mati situ. Penyanyi 70 tahun mati. Umar radhiyallahu anhu bicara jenazah, semaya mayat dia, sipai mayat sendiri. Ini Allah, ini umat imamul anbiya. Saya nak raya kebolehan, kemudahan, kebaikan yang kita Allah Taala bagi. Sebab tu hak lepas dah tak ada plan, hak lepas dah taubat istighfar dengan Allah.